Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Mengurusi, Tuan Imam, Pegawai Syarak AJK Masjid, pemimpin masyarakat muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita bertemu di sini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, yang mana dapat sama-sama kita mengingatkan antara satu dengan yang lain secara mingguan. Yang mana tuan-tuan selepas ini akan mendengar khutbah. Selepas itu tuan-tuan akan solat. Maka inilah jadual mingguan bagi umat Islam, yang mana hari Jumaat itu menjadi hari raya buat diri kita. Baik tuan-tuan, syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang bertemu dengan Ramadan. Kita dah masuk hari ke-6. Begitu pantas masa berlalu, dah masuk hari ke-6. Yang mana kita tahu Ramadan datang sepanjang tahun, berjalan sepanjang tahun. Tetapi bukanlah semua orang dapat bertemu dengan Ramadan. Sebab tu ada satu syair orang Arab. Dia kata, wahai bulan yang mulia, dia kata ahlan wa sahlan, kamu sebenarnya, dia kata dia sebagai tetamu awalnya. Sebab tu dia kata sebaliknya, sebenarnya yang tetamu adalah kita. Kita adalah tetamu Allah atau tetamu bulan Ramadan. Kerana ada sebahagian orang yang tidak bertemu dengan bulan ini, mungkin dia telah meninggal sebelum datangnya Ramadan, ataupun Ramadan itu tidak dapat dia penuhi seperti biasa dia lakukan dari sudut ibadah dan sebagainya. Maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memilih kita untuk bertemu bulan ini. Disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Orang yang terdahulu tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Sebab tu dalam doa yang biasa kita dengar, kita baca Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah kami untuk bulan Ramadan. Artinya mereka berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka peluang, kesihatan dan lain-lain, ruang untuk bertemu dengan bulan ini. Dan mereka berdoa sebelum Ramadan. Kita ingat Ramadan masa 2 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab, kita tahu Ramadan dah dekat. Kita pun dengar imam baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Kita pun kata, oh dah masuk Rajab punya, tak lama Ramadan dah kita. Oh sudah. Tapi tidak begitu
para salaf ataupun orang yang terdahulu daripada kalangan orang saleh, mereka menunggu habis saja Ramadan, mereka menunggu Ramadan yang berikutnya. Wasallim Ramadana lana, dan jadikanlah Ramadan itu sejahtera untuk kami. Selain daripada sampaikanlah mereka bulan Ramadan, mereka juga mendoakan supaya mereka ini diberikan dalam bulan itu apabila telah bertemu, untuk adalah peluang sepenuhnya mereka mengisi penuh bulan Ramadan itu dengan ibadah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadan itu sebagai satu segala apa yang diamalkan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mungkin kita apa perasaan tuan-tuan bertemu Ramadan? Gembira, biasa-biasa sahaja, macam bulan biasa pun. Ramadan datang, terima sajalah, ataupun sedih. Sebaiknya tuan-tuan, kita bila bertemu dengan Ramadan, berbalik dengan apa yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat berkenaan dengan puasa tersebut. Kita masa tak banyak tuan-tuan. Saya mungkin habis dalam 10 minit sebelum azan. Kita berhentilah, bagi ruang kepada jemaah mungkin nak baca Al-Quran, berzikir, istighfar dan sebagainya. Kita gembira tu tidak? Kalau orang terdahulu seperti yang saya sebut tadi, pastinya mereka bertemu dengan Ramadan, mereka gembira. Sebab mereka menunggu-nunggu, seolah menunggu kekasih yang datang. Apabila bertemu dengan kekasih, gembira. Hari ini mungkin ada orang yang resah bila datangnya Ramadan. Dahulunya dia boleh kata satu hari tak boleh tinggal dengan perokok, mana dia kata. Datang Ramadan tak merokok, dia jadi resah. Tak merokok, resah. Macam mana ni? Tak dapat nanti ketagih. Ataupun orang yang jadi pemakan orang ni, satu hari mungkin 6 kali, 5 kali makan. Subuh makan, kejap lagi pukul 10 makan, tengah hari makan, minum petang makan, malam makan, larut malam makan. Datang Ramadan, sebahagian waktu makan di sebelah siang dah tak ada. Tak boleh terima. Kita tak mau jadi golongan tersebut. Kita hendaklah menjadi golongan yang dipanggil oleh Allah sebagai golongan orang yang beriman. Sebab tu ayat ini Allah Ta'ala turunkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah ayat yang saban tahun kita dengar, kita baca. Bulan Ramadan, puasa. Maka inilah ayatnya. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang beriman. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu kita pernah mengaji tafsir, yang mana ayat begini seolah-olah ditujukan kepada kita yang kita menyebut, wahai orang yang mengaku beriman. Tuan-tuan mengaku beriman tak? Mengaku. Maka mengaku, ini ayat untuk kita. Maka ayat ini untuk kita, Allah Ta'ala kata difardukan, kutiba alaikumus siyam, difardukan untuk kamu ibadah puasa. Maka orang beriman apabila dapat satu arahan, dia gembira. Inilah generasi yang terdahulu. Malah mereka mahu buat lebih lagi daripada itu. Datang Ramadan, mereka gembira. Sebagaimana yang telah difardukan umat-umat yang terdahulu, maka Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Maka Ramadan melatih diri kita, tuan-tuan. Maka sebut saja hal itu, tuan-tuan. Saya pun tak nak pergi lama. Mungkin perjumpaan yang pertama ni kita sentuh hal ini. Bila saja Ramadan, tuan-tuan, banyak perkara yang boleh kita bincangkan lah. Hal-hal saya rasa berkenaan dengan fiqh, itu rasanya tuan-tuan dah, kebanyakannya tuan-tuan dah jelas. Cumanya dari segi sudut praktikal itu
kita kena ingatkan selalu. Berbalik dengan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan. Dari sudut bahasa Arabnya, peringatan itu berkali-kali, banyak kali. Berikanlah peringatan, kerana peringatan itu فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan, antara perkara yang sepatutnya kita ambil cakna atau berikan tumpuan sepenuhnya bulan Ramadan selain puasa, ialah kita imarahkan masjid, memakmurkan masjid. Apa maksud masjid? Tempat bersujud. Orang Islam tempat dia masjid, sembahyang di masjid. Sebab tu ada sebahagian sarjana kata jantung bagi kampung itu, sesuatu tempat itu ialah masjid. Kalau ia tidak dimakmurkan, dia tidak dihidupkan, jantung kalau tak berfungsi, macam mana? Matilah. Bila kampung ini tidak ada jantung, arti masjid itu tidak dihidupkan, maka matilah kampung itu. Pemakmuran masjid. Kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Tuan-tuan mengaku tuan-tuan beriman, tuan-tuan gembira dengan kedatangan Ramadan, tuan-tuan berpuasa. Dalam Ramadan banyak perkara yang berkait dengan masjid. Maka ciri-ciri orang beriman juga tidak terlepas daripada memakmurkan masjid. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ciri orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ialah orang yang memakmurkan masjid. Saya cakap ini tuan-tuan, saya tidak menyindir siapa-siapa. Saya cakap untuk diri saya. Sama-sama kita saling pesan, memesan. Bukan hanya kita datang ke masjid hanya mingguan kerana ada solat Jumaat sahaja. Kita bukan datang ke masjid sebab ada solat sunat tarawih sahaja. Kita bukan datang ke masjid sebab hanya kematian sahaja. Kita bukan datang ke masjid sebab ada majlis tertentu sahaja. Tidak, tuan-tuan. Masjid tempat kita, jantung sesuatu tempat atau sesuatu kampung itu sendiri. Baiklah dia seorang ustaz, dia kena datang ke masjid. Baiklah dia seorang imam, dia kena datang ke masjid. Apatah lagi dia seorang Bilal yang mengazankan masjid. Kalau tidak ada dia, siapa lagi yang akan memanggil orang untuk datang sembahyang? Bukan juga kerana orang itu jemaah biasa, juga kena datang ke masjid. Masjid untuk semua. Sebab tu balik ayat tadi, orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Masjid tempat kita mendekatkan kita lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita tahu masjid ini, kalau kita bersembahyang, bersolat di situ, berganda-gandalah fadilatnya. Melainkan ada orang-orang yang tertentu, tuan-tuan. Itu lebihnya, tuan-tuan, orang-orang yang saya nak sebut di sini, mungkin orang itu istiqamahnya dengan datang ke masjid sepanjang hari, setiap waktu. Tiba-tiba ditimpa satu musibah, tak boleh berjalan.
ada kemalangan, terlantar di rumah, hati dia macam mana? Mungkin sedih tak dapat ke masjid. Pahalanya tetap sama apa yang dia lakukan di rumah, tetap sama apa yang biasa dibuat. Tapi kalau tuan-tuan dah terlantar baru bikin masjid, kalau bergantung pada hadis tu tak ada lah. Artinya amalan seperti mana kita sebut masa Covid dahulu kan, hadis ini bermain-main dalam masyarakat, yang mana kita pun sedih tak dapat sembahyang masjid, bimbang penyebaran virus. Maka hadis itulah kita baca yang bahawa orang yang biasa datang ke masjid, orang biasa melakukan amalan tertentu tetapi tak dapat nak lakukan hal tersebut disebabkan sebab tertentu, maka Allah, mudah-mudahan Allah bagi juga ganjaran sama yang seperti mana dilakukan sewaktu dia sihat, sewaktu dia mampu dan boleh. Baik tuan-tuan, di masjid tempat kita berjemaah 5 waktu satu hari. Solatlah subuh di masjid tuan-tuan. Tambah-tambah bulan Ramadan, masjid kita solat di hari biasa sahaja. Solat subuh ini diberikan seperti solat bangkit sepenuh malam. Solat fardu di subuh berjamaah. Nabi kata, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa yang bangkit ataupun siapa yang solat subuh berjamaah di masjid atau berjamaah itu diberikan pahala bangkit sepenuh malam. Tuan-tuan, kita pun tak mampu nak bangkit sepenuh malam. Ada 12 jam, ada belas-belas jam waktu malam tersebut, kita pun tak mampu sepenuhnya kita sembahyang. Penat juga. Tapi dapat pahala itu bagi orang yang lakukan solat subuh berjamaah. Solat sunat sebelum subuh kita pun biasa sebut tuan-tuan. Yang mana solat sunat sebelum subuh Nabi bagi tahu 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisi. Maka tuan-tuan, saya menyeru pada ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para pegawai syarak, hidupkanlah masjid, siarkanlah dengan azan tu sampai ke kampung ini, dan jamaah juga kena datang imarah kan sama-sama masjid ni. Dan juga tempat-tempat tuan-tuan lah yang lain mungkin dekat dengan surau, hidupkan surau. Yang mana tuan-tuan juga solat fardu yang lain juga adalah pastinya ada fadilatnya sendiri, kerana solat fardu ini perkara yang fardu digandakan lagi pada bulan Ramadan. Digandakan lagi. Kalau sunatlah digandakan, apatah lagi solat fardu. Maka fardu kena buat di masjid berjamaah. Tuan-tuan datang solat sunat tarawih, ini juga ibadah yang ada hanya pada bulan Ramadan saja. Kata Imam An-Nawawi apabila mensyarahkan hadis man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya bangkit pada malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengihtisaban, pengharapan, maka Allah Ta'ala kata, Nabi kata, "Ghufirat lahu ma taqaddama min zambi." Diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Maka Imam An-Nawawi apabila mensyarahkan dalam hadis Muslim ini, dia mengatakan bangkit pada malam Ramadan termasuklah solat sunat tarawih. Jangan tinggal tarawih. Maka tuan-tuan, solat sunat tarawih buatlah sepanjang malam, tambahan malam yang terakhir 10 itu, terkenalah malam itu malam Lailatul Qadr, selesai, selamat. Tuan-tuan solat maghrib berjamaah, tuan-tuan solat subuh berjamaah, terkena malam tu, malam Lailatul Qadar, selesai. Walaupun malam tadi tak sadar nak solat sunat tahajud, tapi kalau tambahan tuan-tuan sadar untuk solat sunat tahajud, lebih-lebihlah lagi fadilatnya mudah-mudahan. Maka jangan kita lupakan dalam kita menghidupkan masjid berjamaahlah kita solat fardu 5 waktu tersebut.
Baik. Sebenarnya tuan-tuan, masjid juga tempat untuk kita bersilaturahim, untuk mengukuhkan lagi hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Jadi di masjid inilah tempat kita saling tegur menegur. Sekiranya ada hubungan yang tidak baik atau keruh sebelum ini, di masjidlah tempat kita kembali berbaik-baik. Kalau 3 hari orang itu tidak memberi salam, tidak bertegur sapa, inilah yang Islam tidak mahu. Maka masjid menyatukan umat, unite, kan, menghubungkan, menggabungkan orang yang bergaduh ataupun berpecah. Maka bersilaturahim, bahkan tuan-tuan bersalam itu berguguranlah dosa-dosa tuan-tuan. Bersalaman dengan rakan kita, memberi salam. Sebab tu Nabi sebut juga dalam awal Nabi berhijrah, Nabi kata afshus salam wa at'imut ta'am, sebarkanlah salam. Jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, baik dia orang Melayu, baik dia apa bangsa pun, kita tidak lokek dengan salam. Jawab salam, beri salam, jawab salam. Dan tuan-tuan juga melalui masjid juga tempat kita boleh ada ruang untuk kita bersedekah. Tuan-tuan sedekahlah mana yang tuan-tuan mampu, tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan nak beli kurma packing kecil-kecil bagi pada jemaah untuk berbuka, boleh. Tuan-tuan ada sejadah, memang beli sejadah 200 set, orang keluar 20% yang terawal bagi sejadah, boleh. Tuan-tuan nak masuk RM1, boleh. Tuan-tuan nak sedekah buku lampu, boleh. Bahawa Nabi SAW di hari atau di bulan Ramadan, Nabi lebih kencang bersedekah berbanding bulan biasa. Sebenarnya tuan-tuan juga di masjid boleh kita saling menasihati, berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran, berdakwah. Tuan-tuan ada ruang untuk, kalau pagi ada solat tazkirah, tuan-tuan dengar. Atau kalau tuan-tuan ada kemampuan untuk memimpin tadarus, tuan-tuan boleh bantu grup bacaan Quran tersebut, juga termasuk juga dalam dakwah ataupun memperbaiki ibadah kita dari masa ke masa, kan. Dan juga tuan-tuan yang terakhir ialah berkenaan dengan masjid ini, jangan tinggal untuk kita khidmat masjid. Baik, saya kata tadi, baik daripada AJK masjid itu termasuklah ahli biasa dalam kalangan masjid. Apatah lagi yang memegang jawatan, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa tuan-tuan, dia kena fikirkan bagaimana nak imarahkan masjid, bagaimana nak menghidupkan masjid. Makmum ataupun orang ahli biasa kena datang ke masjid, bersihkan masjid, cuci kipas tuan-tuan, tengok kipas, kita buat gotong royong sama-sama bersihkan masjid. Tandas kotor, kita bersihkan tandas. Kita dipanggil apa? Percantikkan kawasan masjid, bersihkan kotoran di masjid. Semuanya ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada tempat yang paling mulia melainkan rumahnya dijaga dengan baik dan rapi. Tuan-tuan, ini semua tuan-tuan, pertama sekali untuk diri saya tegur untuk diri saya dahulu, dan sama-sama kita mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin nanti ada khatib akan menyampaikan dari sudut lain pula, tajuk yang berbeza. Mudah-mudahan tuan-tuan hari ini kita dapat sikit sebanyak menegur diri kita bulan Ramadan ini, untuk kita menjadi titik permulaan. Hari ini aku mula datang ke masjid, maka bulan-bulan berikutnya aku kena hadir ke masjid, bukanlah datang masjid kerana Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, jadilah kamu hamba Allah, bukannya jadi hamba kepada Ramadan. Ramadan sahaja jadi baik, selepas Ramadan jadi hantu. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu saya sendiri
saya sebagai hamba-Nya tak terlepas daripada kekurangan kelemahan tersebut. Saya mohon maaf, mohon ampun atas keterlanjuran kata-kata saya sebentar tadi. Maka kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jangan lupa tuan-tuan duduk ini niatlah iktikaf. Mudah-mudahan sepanjang tuan-tuan duduk di sini berjalanlah pahala ganjaran malaikat tulis, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.